Macam yang kita semua tahu, Langkawi adalah satu destinasi pelancongan yang popular di Malaysia. Jadi, dalam video kali ini, aku akan kongsikan dengan korang semua tempat-tempat menarik yang sempat aku pergi semasa aku bercuti 4 hari 3 malam di Langkawi. Dan ini adalah hari kedua. Jangan lupa untuk tonton video ni sampai habis. Dan kalau korang sukakan video aku ni, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan tekan butang loceng. Selamat menonton. Kalau korang berada dekat Pantai Cenang, restoran Cik Nah merupakan antara lokasi sarapan yang sering menjadi pilihan penduduk tempatan dan juga pelancong daripada luar. Keistimewaannya bukan sekadar makanan yang sedap, malah pengalaman menikmati sarapan ala kampung yang santai. Selain itu, antara tarikan yang membuatkan aku singgah dekat restoran Cik Nah ni sebenarnya adalah dekat sini ada satu menu yang dinamakan roti canai black pepper. Roti canai black pepper ni sebenarnya adalah roti canai yang diisi dengan daging berempah lada hitam, kemudian dihidangkan bersama kuah kari dan mempunyai rasa yang tersendiri. Jadi kalau korang berada berhampiran dengan Pantai Cenang, boleh cuba untuk datang ke restoran Cik Nah ni untuk bersarapan dekat sini. Island hopping merupakan antara aktiviti yang paling popular kalau datang ke Langkawi. Dengan menaiki bot laju, pengunjung akan dibawa untuk menjelajahi beberapa buah pulau yang terkenal dengan keindahan alam semula jadi, pantai yang bersih dan kisah legenda yang unik. Untuk aktiviti island hopping ni biasanya akan mengambil masa sekitar 3 hingga 4 jam dan sesuai untuk seisi keluarga. Untuk trip aku ni, island hopping ni sebenarnya dah termasuk dengan package yang aku ambil dengan travel agency tu. Perjalanan menaiki bot dari JT menuju ke Tasik Dayang Bunting merupakan pengalaman yang menyeronokkan dan menjadi sebahagian daripada tarikan aktiviti island hopping. Perjalanan dari JT ke Pulau Dayang Bunting biasanya mengambil masa sekitar 15 hingga 25 minit bergantung kepada lokasi JT dan keadaan laut. Walaupun singkat, setiap minit perjalanan dipenuhi dengan pemandangan yang memukau dan peluang merakam foto serta video yang cantik. Saya dah ada di Pulau Tasik Dayang Bunting. Ya. Yang saya tengok semalam kat tempoh ni. Ya. Ha. Okey. Kat sini banyak monyet. Kena hati-hati sikit. Tempat pertama untuk trip island hopping aku ni adalah Tasik Dayang Bunting. Ini adalah destinasi utama dalam package island hopping ni. Tasik Air Tawar ni terletak di tengah-tengah Pulau Dayang Bunting dan dikelilingi bukit batu kapur yang menghijau. Antara keistimewaan tempat ni adalah ini merupakan tasik air tawar terbesar di Malaysia yang berada di sebuah pulau. Tasik ini juga terkenal dengan legenda Puteri Dayang Bunting yang dikatakan menjadikan tasik ini sebagai simbol kesuburan dan keberkatan. Untuk aktiviti dekat Tasik Dayang Bunting ni, pengunjung boleh berenang, berkayak atau menaiki pedal boat sambil menikmati pemandangan yang tenang. Dari pandangan udara pula, sebenarnya bentuk bukit di sekeliling tasik ini menyerupai seorang wanita hamil yang sedang berbaring. Dan ini menjadi asal usul nama tasik ini. Pak, aeroplane. Aeroplane. Selepas hampir sejam di Tasik Dayang Bunting, bot membawa kami ke kawasan laut yang menjadi habitat burung elang. Aktiviti ini dinamakan eagle feeding.
di mana pengunjung dapat melihat helang merah dan juga helang putih terbang rendah untuk menangkap makanan di permukaan air. Pemandangan puluhan ekor helang berlega-lega di udara merupakan pengalaman yang mengagumkan dan peluang terbaik untuk merakam gambar ataupun video. Besarnya. Tengok dia cari makanan dia. Seterusnya kami ke Pulau Beras Basah. Pulau ini merupakan salah satu pulau tercantik yang sering menjadi destinasi terakhir dalam pakej island hopping di Langkawi. Pulau ini terkenal dengan pantainya yang bersih, air laut yang jernih dan suasana yang tenang. Ini menjadikannya lokasi yang sesuai untuk berehat selepas mengunjungi Tasik Dayang Bunting dan juga melihat helang. Nama Pulau Beras Basah dikatakan berasal daripada pasirnya yang sangat halus dan putih, seolah-olah menyerupai butiran beras yang telah dibasuh. Apabila disinari cahaya matahari, air lautnya kelihatan berwarna biru kehijauan, manakala pasir putihnya memberikan pemandangan yang sangat indah. Kejernihan air membolehkan pengunjung melihat ikan-ikan kecil berenang berhampiran pantai. Ombaknya juga biasanya tenang, menjadikannya sesuai untuk mandi-manda atau sekadar bermain air bersama keluarga. Selain itu, pulau ini juga mempunyai banyak lokasi menarik untuk menangkap gambar. Gabungan pantai berpasir yang berwarna putih, pokok-pokok kelapa yang melambai di tiup angin dan laut yang membiru menghasilkan latar belakang yang sangat cantik untuk menangkap gambar. Selain itu, Pulau Beras Basah juga menawarkan suasana yang lebih santai. Bunyi ombak, tiupan angin laut dan kehijauan pokok-pokok memberikan pengalaman yang menenangkan, sesuai untuk mereka yang ingin menikmati keindahan alam. Sebelum bot bergerak pulang ke jeti, kebanyakan pengendali island hopping akan berhenti sebentar di kawasan perairan yang cetek dan juga jernih. Dekat sini, pengunjung biasanya akan diberikan beberapa ketul roti untuk memberi makan kepada ikan-ikan yang ada di sini. Sebaik saja cebisan roti dilemparkan ke dalam air, berpuluh-puluh ekor ikan akan segera berkumpul di sekeliling bot. Air yang jernih membolehkan pengunjung melihat ikan-ikan tersebut berenang dengan jelas, menjadikan pengalaman ini menyeronokkan terutamanya bagi kanak-kanak. Walaupun aktiviti ini ringkas, ia memberikan peluang kepada pengunjung untuk melihat kehidupan marin Langkawi dari dekat dan menikmati saat-saat terakhir sebelum menamatkan pengembaraan island hopping. Yang seterusnya, kita nak sambung lagi trip untuk petang ni, nak pergi ke pulau yang tengah viral lah sekarang ni kalau kat Langkawi kan. Pulau Toba. So nak pergi Pulau Toba ni, salah satu caranya kita kena naik dekat sini lah, jeti pelancongan Kuah dekat Kompleks Pekarabu. So jom. Ni dah punya jeti. So tadi kita naik bot yang tu lah. Bot dia besar daripada bot island hopping tadi. Boleh naik ramai. Tak adalah jauh sangat. 10 minit lah lebih kurang, nampak je. So kat sana tu ada menara Maha tu. Kita naik kat situ lah tadi. Ok, jom kita explore Pulau Toba. Okey, untuk jalan-jalan dekat Pulau Toba ni, sebenarnya kat JT ni ada van, ada motor sewa dan juga bagi. Tapi aku ambil trip naik bagi tapi tak sampai je kot. Kata pukul 3, so nak tunggu bagi tu sekejap lah. Untuk bagi 150 untuk 3 jam. Untuk 3 jam dia takkan share lah, satu kita ramai ke sikit ke, satu bagi tu memang kita orang je lah. Tapi disebabkan kita orang sikit je, family aku ada 2 dewasa 2 budak kan. So dia kata tak payahlah ambil 3 jam lama sangat. Sebab biasanya yang lama tu adalah dia akan berhenti makan. So dia kata kalau sikit dia tak payah ambil 3 jam lah, dia saja ambil 2 jam. So tak adalah kena bayar sampai 150 untuk bagi. So okey lah. Okey lah, jeti dia kat sini ada
Toilet ada. Ni toilet bersih juga nampak. Dan juga ada mesin ATM pun ada tadi aku tengok. So nice lah. Okey, sekejap lagi kita pusing-pusing Pulau Toba. Pulau Toba merupakan salah satu pulau berpenghuni dalam Kepulauan Langkawi dan terletak kira-kira 5 km dari Pekan Kuah. Apa yang menjadikannya menarik ialah suasananya yang sangat berbeza daripada kawasan pelancongan utama di Langkawi. Pulau Toba masih mengekalkan suasana kampung nelayan tradisional, alam semula jadi dan cara hidup masyarakat setempat. Nama Pulau Toba dipercayai berasal daripada pokok tuba. Pada zaman dahulu, tumbuhan ini digunakan oleh penduduk tempatan dalam kaedah menangkap ikan secara tradisional. Jadi, nama pulau itu sendiri mempunyai kaitan dengan sejarah dan cara hidup masyarakatnya. Dengan menaiki perkhidmatan bagi ini, pengunjung boleh merasai pengalaman seperti berada di Langkawi pada zaman dahulu dengan jalan kampung, bot nelayan, kawasan hijau, makanan laut segar dan kehidupan masyarakat tempatan yang lebih santai. Seterusnya, kami singgah di Leko Show Pulau Toba. Jika anda datang ke sini, bukan sekadar dapat menikmati keropok leko, tetapi juga berpeluang melihat sendiri bagaimana keropok leko dihasilkan. Namun, disebabkan waktu aku datang ni dah agak lewat petang, jadi proses untuk membuat keropok leko tu dah tak ada. So, kalau korang nak tengok proses membuat keropok leko dekat Leko Show ni, aku sarankan untuk korang datang waktu pagi. Dulu saya tak suka swahili. Sekarang saya dah suka ni. Tengok ni. Sedap? Nak? Lembut? Lembut. Selepas menikmati pengalaman di Leko Show, perjalanan kami diteruskan ke salah satu tarikan yang cukup menarik di Pulau Toba, iaitu Jambatan Warna-Warni. Jambatan ini memang mencuri perhatian kerana warnanya yang terang dan ceria. Sepanjang melintasinya, kita dapat menikmati suasana kampung Pulau Toba yang tenang dengan kehijauan alam semula jadi di sekeliling serta pemandangan laut yang sangat cantik. Walaupun nampak sederhana, jambatan ini menjadi salah satu lokasi yang menarik untuk bergambar dan merakam video. Jadi, kalau datang ke Pulau Toba, jangan lupa abadikan momen ketika melintasi jambatan warna-warni ini, kerana pengalaman kecil seperti inilah yang menjadikan perjalanan kita lebih bermakna. Oh, banyak juga. Okey, untuk trip naik bagi ni, abang ni bawa kita pergi satu JB. Cantik jugalah, cuma air surut. Oh, cantik-cantik. View dia cantik lah. Siapa yang tidur kat resort ni, boleh naik boat dari sini. Ada package lah. Cuma dia kata ikut pasang surut air. Kalau macam ni surut ni mungkin boat masuk kot. Ada dia punya jadual. Nice juga tempat ni. View ada kapal, swimming pool ada. Dia bila air pasang, Dia naik kat dia pokok. naik ke pokok-pokok. Kita akan senang mudah nak ambil dia lah. Dia menyorok dalam ni lah. Ni situ banyak. Lagi.
Ini saya besar ni. Saya okey lah ni. Kerang ni warna merah. Ni lah, nama dia mata merah tu. Selepas puas meneroka Pulau Toba, tibalah masa untuk mengisi perut. Kali ini kami singgah di restoran Ombak Rindu, sebuah restoran yang terletak betul-betul di tepi pantai Pulau Toba. Adik, ciput. Ya. Sini, tengok jellyfish. Tuh. Antara menu yang menarik ada di Pulau Toba ini adalah mi udang. Apa yang menarik, sambil menikmati hidangan, kita juga boleh menikmati pemandangan laut yang terbentang di hadapan mata. Memang satu pengalaman yang cukup santai, makan sambil ditemani bunyi ombak dan angin laut. Mi yang dihidangkan bersama udang ini nampak begitu menyelerakan. Udangnya pula menjadi tarikan utama kerana memberikan rasa makanan laut yang begitu sesuai dengan suasana pulau. Lokasi kedai ini yang berada di tepi pantai pula membuatkan pengalaman makan terasa lebih istimewa. Selepas meneroka Pulau Toba, dapat duduk, berehat dan menikmati semangkuk mi udang sambil melihat laut memang satu pengalaman yang tidak boleh dilupakan. Mi udang memang sangat terkenal di Pulau Toba. Jadi, kalau korang datang ke Pulau Toba ni, bolehlah masukkan restoran Ombak Rindu ni dalam senarai persinggahan untuk menikmati makanan sambil menghayati suasana pantai yang tenang. Ada beberapa lagi kedai yang menjual mi udang di Pulau Toba ni, dan restoran Ombak Rindu ini adalah salah satu daripada beberapa restoran yang ada di sini. Ni ada tingkap. Tadi tak ada tingkap. Okey, jom. Kita nak balik. Dah settle. Pulau Toba. Best ke apa? Lagi sampai pergi Pulau Toba. Best. Best. Oh, Saya lagi suka naik yang kecil. dah settle. Ke Pulau Toba. Ayah. Kita nak pergi cari masjid tu. Tu je lah. Tak boleh ni. Kalau dekat yang kaki je. Masjid. Nampak je. Okay, kita nak pergi masjid tu. Lepas tu mungkin kita relax. Malam kita nak jalan dekat Pantai Cenang pula. So malam ni kita jalan kat Pantai Cenang, tengok suasana dengan sekarang ni waktu malam. Kita orang nak jalan dekat Pantai Cenang ni lah. Tapi tadi parking ada penuh sebenarnya. Kalau kat belah depan tu penuh. So parking jauh sikit dekat belah belakang ada lah parking private, kena bayar. So jom kita tengok. Pada malam ini, kami singgah pula di Pantai Cenang, antara lokasi yang paling meriah di Langkawi. Kalau waktu siang, pantai ini terkenal dengan keindahan pasir dan lautnya. Tapi pada waktu malam, suasananya berubah menjadi lebih meriah dengan pelbagai aktiviti dan juga hiburan. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah pertunjukan api. Di hadapan orang ramai, persembahan ini menampilkan aksi mengendalikan api dengan gerakan yang pantas dan penuh gaya. Panjang jalan ni memang kedai lah. Kedai souvenir, kedai makan, macam-macam lah. Nak cari dia punya potato, tak ada lah apa. Jomlah hantar balik, pergi food truck. Selepas seharian menerokai keindahan Langkawi, tibalah masa untuk mencari makan malam sebelum kembali ke hotel. Malam ini kami singgah di kawasan food truck di Pantai Cenang ni. Suasana di sini memang meriah dengan deretan food truck yang menawarkan pelbagai pilihan makanan.
ditambah pula dengan suasana malam yang santai dan angin pantai yang bertiup sepoi-sepoi bahasa. Banyak pilihan yang menarik perhatian sampai susah juga nak buat keputusan nak makan apa. Ada makanan tempatan, makanan segera dan pelbagai hidangan yang sesuai untuk mengisi perut selepas seharian berjalan. Esok, perjalanan kami di Langkawi akan diteruskan lagi dengan tempat-tempat menarik yang ada di Langkawi. Jadi jangan lupa untuk menonton sambungan vlog 4 hari 3 malam di Langkawi ni.